Permintaan yang kedua, ahli neraka diorang minta dengan Malik alaihissalam, penjaga api neraka. Wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka kata, wahai Malik, disebabkan azab yang berat sangat yang diorang tanggung tu, diorang beritahu, ya Allah, wahai Malik alaihissalam, mintalah supaya Allah SWT binasakan kami terus. Sebab dalam api neraka Allah SWT azab, lepas tu bagi, bila kulit dah masak, bagi kulit yang baru, azab lagi kulit yang baru. Akan sentiasa rasa azab makin lama makin pedih. Jadi mereka minta dengan Malik, supaya Malik minta dengan Allah SWT supaya Allah SWT binasakan mereka terus sekaligus. Apa jawab Malik alaihissalam? Qala innakum makithun. Kamu akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tak boleh Allah SWT binasakan kamu semua. Malik tak nak, minta daripada Allah SWT. Qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqqi. Sebelum ni kami dah hantarlah rasul, mereka bawa datang kebenaran kepada kamu. Walakinna aktsarakum minal haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan daripada kalangan kamu tidak suka kepada kebenaran.